Sekarang ni dekat TikTok Bobo Boy, ramai orang sedang bersedih-sedih tentang nasib Bobo Boy. Jom kita bincang. Aloha, hey, Assalamualaikum Seafood Squad. Selamat datang ke episod 5 Bongkar Teori. Yeay. Actually, saya memang tak pernah kira episod Bongkar Teori ni, tapi saya baru lepas check. Video ni adalah video yang kelima, Bongkar Teori. Bongkar Teori ni adalah satu siri yang saya buat semata-mata untuk membongkar teori-teori liar daripada social media, especially TikTok. Untuk video kali ni, saya nak cuba jawab persoalan. Saya nak cuba tenangkan ramai orang di TikTok yang rasa Bobo Boy akan tamat tak lama lagi. Serius lah, kau rasa Bobo Boy akan tamat tak lama lagi? Okay, tak apa, kita akan bincang. Saya akan cerita kenapa saya tak rasa benda tu akan berlaku. But before saya bincang apa-apa, saya nak pesan kepada semua yang belum lagi untuk subscribe ke channel Seafooding. Kepada yang dah subscribe, terima kasih. Korang please, come on, follow saya punya social media, join group Telegram, join group Facebook. Semua link tu ada di ruangan deskripsi. Saya juga nak shout out kepada semua members channel Seafooding, Seafood Squad VVIP. Korang semua memang legendary. Terima kasih sebab support saya secara terus. Kepada yang nak join membership, silakan. Why not? Why not? RM5 sebulan. Join kalau nak. Sebelum kita mula, saya nak minum air dulu. Air habis. Air saya habis. Tapi adakah Bobo Boy akan habis? Itu persoalan yang orang tanya sekarang ni. Jawapan saya, ya, Bobo Boy akan tamat. Tapi bukan sekarang, dik. Bukan tahun depan. Bukan lagi 2 tahun. Bukan lagi 3 tahun, dik. Setiap yang mula pasti akan ada pengakhirannya. So, saya faham kenapa korang sedih. Sebab korang rasa pengakhiran Bobo Boy dah tiba. Tapi saya pula rasa macam benda tu terlalu awal. Masih terlalu awal untuk Monster tamatkan kisah Bobo Boy. So, saya langsung tak rasa sedih. Malahan saya sebenarnya teruja. Saya excited nak tahu masa depan Bobo Boy. Kalau korang tanya dekat saya, bang, betul ke Bobo Boy akan tamat selepas BXM? Jawapannya, saya tak tahu. Saya tak tahu. Tapi kalau korang tanya saya, teori saya agaknya macam mana? Ini jawapan saya. Jawapan saya tidak sama sekali. Bobo Boy akan diteruskan. Saya rasa Monster ada plan untuk buat Bobo Boy sampai tahun 2030, dik. 2036, 2041, dik. Bagi terus 30 tahun Bobo Boy. Kenapa nak habiskan sekarang kalau cerita ni masih boleh diteruskan? Mari saya bagi korang 3 poin kenapa saya rasa Bobo Boy tak akan tamat dalam masa-masa terdekat. Sebab yang pertama, ni nampak jari saya. Sebab yang pertama adalah Bobo Boy tu anak emas Monster. And when I say anak emas, it means anak emas yang paling berharga. Pembuat duit nombor 1 Monster. Nilai IP Bobo Boy tu masih terlalu tinggi untuk Monster tamatkan cerita Bobo Boy. Bila ada kelangsungan cerita, makanya adalah konten. Dan bila ada konten, Monster boleh jual konten tu. Diorang tak akan tamatkan Bobo Boy. Sebab Bobo Boy ni paling ramai peminat dan paling banyak duit masuk, tau. Again, benda ni macam kasar, but it's not really, it's the truth. Business kan, Monster ni satu business. Dan mereka perlukan keterusan bisnes tu. Keterusan bisnes. So, Bobo Boy ni adalah penjana income yang tinggi. Kenapa diorang nak tamatkan, dik? Saya tahu ada Mekamato. Saya tahu ada Papa Pipi. Saya tahu lepas ni akan ada IP baru. Saya lagi tahu dari korang kot. But here's the thing, Bobo Boy is still the biggest. Macam, okay, kita bagi contoh senang je. Kita bagi Lekopak. Okay, Lekopak, macam mana dorang ada Puteri lah, dorang ada Dongeng Sang Kacil, dorang ada ni, ada tu. But Upin Ipin is still the main money maker. Upin Ipin tu lah yang buatkan Lekopak ni jadi Lekopak sekarang. So, dorang akan keluarkan Upin Ipin. Dah berapa musim sekarang? Dah 19 musim Upin Ipin. Lepas tu ada Upin Ipin yang heroes tu, ada Upin Ipin yang belajar mengaji tu, ada video game Upin Ipin. Bro, they are not gonna stop. Lekopak is not stopping. Monster is not stopping with Bobo Boy. Dan insyaAllah, wow, takkan hentikan cerita Ejen Ali semudah yang korang sangka. Poin nombor 2 saya, cakap pasal keterusan cerita kan tadi. Keterusan cerita, yang cerita sekarang ni pun Monster belum habiskan lagi. Kenapa korang expect lepas BXM Bobo Boy dah tamat? Sedangkan kita belum tengok lagi semua fusion yang kita boleh tengok. Fusion total boleh dapat 21, dik. Sekarang ni ada 6 aja. Banyak lagi fusion kita belum tengok. Bukan sahaja fusion, tahap 3 pun banyak. Okay, tahap 3, kalau ada Nova dengan Blizzard dalam Baraju nanti, masih ada lagi balance 4 kuasa tahap 3 yang kita belum tengok. Korang expect Monster nak
Okay, bye-bye. Tak nak tunjuk kuasa gamal. Itu baru dekat Boboiboy. Monster ada cakap diorang nak expand Fang punya karakter. Dulu Encik Nizam pernah cakap yang Gopal akan dapat extension, akan dapat some kind of a special thing tak lama lagi. So it's like, kenapa kita nak hentikan the story? It's not gonna end. Kenapa korang rasa benda ni akan berakhir? Saya pelik sangat kenapa korang rasa benda ni Monster akan tutup cerita Boboiboy dengan BXM yang lagi 3 tahun tu. Poin ketiga, dan saya harap poin ketiga ni akan buatkan korang lebih lega dan korang yakin yang Boboiboy tak akan ditamatkan selepas BXM. Nak tahu apa poin ketiga? Monster basically dah umumkan Boboiboy Galaxy musim 3. Masa birthday Boboiboy tahun ini, tahun 2025, hari tu bulan Mac, Encik Anas dengan Encik Nizam ada share pasal Boboiboy Galaxy musim 3. Siapa yang tak tahu, yang kita tengah tengok sekarang Baraju ni, ini adalah Boboiboy Galaxy musim 2. Okay, sebab Monster keluarkan dia sebagai Boboiboy Galaxy Baraju, bukan Boboiboy Galaxy Baraju musim 2, Boboiboy Galaxy musim 2 Baraju. Okay, tapi ini adalah musim 2. Dan nanti Guralatan tu sebenarnya sebahagian juga daripada musim 2 dalam komik. Lepas ni diorang akan keluarkan musim 3 pula. So korang rasa akan habis ke? Musim 3 tu akan ambil masa 2 bulan and then tamat, tak kan? So come on lah guys. Monster dah ready nak expand cerita mereka dengan Boboiboy Galaxy musim 3 yang mungkin akan, kalau jadi komik, mungkin at least ada 24 isu paling kurang. Kalau jadi animasi again, mungkin 21, 22, 23, 24 episod. Banyak lagi cerita diorang boleh cerita. Diorang dah confirm kan memang ada musim 3. So let's just enjoy the show mah. Kenapa korang sedih-sedih dan nangis-nangis? Aduh. Saya jujur saya cakap, saya faham kenapa orang sedih. Saya pun sedih. Kalau kita fikir yang Boboiboy akan tamat, saya pun akan sedih. Saya akan rasa kecewa. Dan benda yang saya cakap ni semua mungkin takkan jadi. Tiba-tiba memang Monster nak tutup pun. Monster kata, okay fine, kita orang dah bosan dengan Boboiboy. Kita orang nak end Boboiboy dekat BXM nanti. So yeah, saya akan sedih bila benda tu berlaku. Tapi for now, for me lah, sekarang ni kita enjoy dululah. Ada Baraju, lepas ni ada Guralatan. Buat apa nak fikir yang kat depan-depan tu? Kita cerita yang sekarang ni dulu. Okay, kita enjoy yang sekarang ni dulu. Satu lagi, saya nak bagi tahu kenapa saya buat video ni. Saya buat video ni sebab ramai sangat orang buat video dekat TikTok. Saya tahu korang semua dah hargakan views. Saya faham benda tu. Saya sebagai content creator, saya pun dah hargakan views juga. Saya faham kenapa korang yang balik sekolah tiba-tiba rasa macam, oh aku nak views lah dekat TikTok. So buat berita sedih-sedih kononnya. Lepas tu orang ramai percaya dan orang pun sedih-sedih. Dan lepas tu ada yang siap kecam Monster. Macam, oh my god, dah habis ke Boboiboy? So saya buat video ni sebab saya nak cakap, hentikan korang punya views farming tu. Cuba cari topik lain yang lebih bijaksana dan jadikan korang punya topik video. Maybe korang akan dapat views juga. Better that way kot. Okay, so boleh berhenti kot buat video menyedih-nyedihkan orang ni. Kalau korang tak berhenti tu korang punya hal lah. Okay, kalau orang marah kecam kat korang tu korang punya pasal lah. Sebab yang penting sekarang ni saya dah buat apa yang saya rasa saya nak buat. Saya nak bagi tahu kat korang dan saya harap korang faham saya punya points. Hopefully korang boleh share juga video ni dekat kawan-kawan korang yang sedang bersedih kehilangan Boboiboy lepas BXM. Korang, saya nak tanya korang yakin ke ada BXM? Anyways, itu sahaja untuk video kali ni. Kalau korang rasa saya marah-marah, saya sebenarnya tak marah-marah. Saya cuma nak sampaikan saya punya saya punya points dengan saya punya tangan dan dengan saya punya sedikit ego lah, I guess. Saya minta maaf lah kalau korang rasa kasar. Okay, saya tak berniat nak kasar-kasar. Saya just nak sampaikan point saya. Hopefully korang faham. Again, tolong share dekat orang-orang yang sedang bersedih. Korang semua, saya harap korang dapat jaga diri, jaga kesihatan, jaga ibu bapa. Okay, kalau korang belum siap homework, pergi buat homework, belajar rajin-rajin, pastikan result bagus. Kita jumpa di video akan datang insya-Allah. Assalamualaikum. Bye bye.